hello, it's Mika here. Hari ni Mika ada dengan Nat. Hi. Jakarta, Indonesia. Yes. So kat sini kita ada tahu go. Macam kat tempat kita ada tahu sumbat kan. Macam kat sini dia punya tahu tak ada sumbatan tu, tapi rasa dia guys memang sedap. Kalau macam nasi dia pula, kita ada banyak jenis sambal. Kita ada 4 level pedas yang berbeza. Macam yang ni level 10. Yang ni level 6. Ini level 6. Yang ini level 5. Okey? Yes. So kepada Nat dia makan pedas. Macam Mika tak makan pedas. So kita tengoklah pedas tak pedas ayam Pak Gembus Yogyakarta. Let's go. Kita pun nak rasa yang ni lah. Sini, sambal ni tak? Ni level 6, betul? Yes. My God. Sedap gila. Dia punya teruk, rasa manis-manis dan gorengan dia tak tebal. So dia rangup dan manis dan sedap. Memang sedap, memang best. Korang kena try terung goreng dekat ayam Pak Gembus Yogyakarta, okey? Alhamdulillah, dah selesai dah kita memeluhkan muka kita dekat ayam Pak Gembus Yogyakarta. Okey, so kalau korang nak try datang makan makanan original dekat Indonesia, korang boleh datang ayam Pak Gembus Yogyakarta, okey? Ya, betul. So kalau korang suka video-video yang macam ni, jangan lupa like, follow, comment and share. Bye. Assalamualaikum.